Kenapa kita susah nak dapat rezeki? Sebab dosa banyak. Habis tu ustaz, orang tu dah lah tak semayang. Apa pun tak buat, zakat tak bayar. Tapi main nombor ekor manyang kena je. Banyak pula duit itu. Tuan-tuan, takutlah akan istidraj. Kan? Kadang-kadang Allah bagi murahkan rezeki dia sebab apa? Supaya dia terus jauh daripada Allah. Tu je. Kita janganlah bandingkan macam tu. Dalam satu hadis Nabi sebut, barang siapa yang mengamalkan istighfar setiap hari, yang pertama akan dilapangkan daripada segala kesempitan, dijauhkan daripada bala dan musibah, dan yang ketiga akan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Macam itulah yang kita nak. Istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Nabi ajar apa? Astaghfirullah. Sahabat tanya, kaifan astaghfir ya Rasulullah? Macam mana cara nak istighfar ya Rasulullah? Nabi ajar astaghfirullah. Kalau rajin lagi, astaghfirullahal azim. Rajin lagi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rajin lagi, astaghfirullah innallah kana tawwaba. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Syak taubat lagi. Ataupun Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Penghulu segala istighfar. Astaga, Nabi tak ajar. Astaga. Ni tuan-tuan. Kau tengok sinetron Indonesia. Astaga. Wak lu. Tak ada ya. Astagfirullah.